Hari ini bukan sekadar cuti umum. Ia adalah hari memperingati pembentukan sebuah persekutuan yang lebih besar apabila Malaya, Sabah, Sarawak dan ketika itu Singapura bersatu dalam gagasan Malaysia pada 16 September 1963. Selama 62 tahun, rakyat Malaysia menempuh pahit manis bersama. Kita kekal teguh mempertahankan warisan negara meskipun berbeza budaya, bahasa dan kepercayaan. Inilah kekuatan sebenar Malaysia. Namun, hujan berterusan baru-baru ini telah menyebabkan banyak kawasan dilanda banjir, tanah runtuh serta gangguan bekalan air dan elektrik. Saya bersimpati dengan mangsa yang terjejas. Semoga mereka tabah menghadapi dugaan ini. Saya berdoa agar Tuhan melindungi kita semua dan memberi kekuatan untuk bangkit semula daripada bencana yang menimpa. Marilah kita mengingati rakan-rakan kita yang tidak berkesempatan meraihkan hari yang bermakna ini. Semoga semangat kebersamaan Malaysia terus hidup dalam diri kita.